Kita bangun tu janganlah tengok handphone. Bagi mereka yang mungkin tahun ni Ramadan ni special sikit sebab dia baru hijrah, lepas tu tak tahu nak buat apa, apa nasihat Ustazah? Nasihat saya ialah untuk melaksanakan solat malam. Sebenarnya ada zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, rabbighfirli. Kemudian barulah kita bangun, pergi ke tandas, ambil wuduk, bersihkan diri, dan di situlah tadi baru kita buat solat 2 rakaat. Lepas kita melaksanakan solat sunat tahajud, ada 3 perkara yang boleh kita laksanakan. Minta ampun kepada Allah, doa segala hajat kita yang kita inginkan, dan juga kita beritahu setiap apa yang terbuku di dalam hati kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi beritahukan kepada kita, bila Allah turun di langit dunia itu, Allah pun berfirman, siapa yang berdoa kepada aku, maka akan aku kabulkan doanya. Jadi ini satu keutamaan yang perlu kita kejar. Ia merupakan satu waktu yang kita kata waktu emas yang Allah berikan setiap malam kepada para hambanya agar hambanya tu sentiasa dekat kepada dia. Alhamdulillah, kitab kecil solat tahajud dah sampai. Kita akan distribute secara percuma 11 Februari ini, Rabu ini, selepas kuliah duha Ustazah Sakinah Sabtu 11.30 pagi di luar pagar Masjid Kufran.